suka suasana dekat sini ya, sebab dia sangat tenang dan damai sebab ada flora dan fauna dia dengan dia punya tanaman-tanaman dekat sini. Daripada mana inspirasi itu datang? Kita punya ilham dari Jubilee Park. Jubilee Park is one of the biggest park. Kita rasakan suasana taman, suasana redup, bunyi-bunyi kicauan burung. Segala semua itu adalah ilham penting untuk kita sebagai arkitek. And begitulah kita punya konsep, menerapkan konsep taman bagaikan kita tambahkan lagi taman di kawasan perpustakaan digital Melbourne. Sebab dia dekat sebelah sahaja ya, Taman Jubilee ya. Dah berapa lama taman ini dah ada? Memang daripada dahulu pun dah ada. Yeah, so when projek ni bermula, tapak ni kita rasakan sangat penting jangan tukar dia punya suasana, the sense of place. So sebab itulah pokok-pokok semua ni kita kekalkan, and then kita tambahkan suasana taman. So library in the park, perpustakaan dalam taman. Saya perasan sebab pokok-pokok kat sini boleh nampakkan dia ada satu sedikit dia. Memang cantik sebab tak besar. Lepas tu di bawah redupan tu kalau kita nak baca buku sangat best. Memang kita tegaskan semasa pembinaan kita melalui masa COVID bila semua kerja perlu berhenti, and kita pastikan kontraktor ambil masa untuk jaga maintain pokok-pokok asal ni, sebab yang paling utama untuk kita adalah pokok asal mesti dikekalkan sehingga projek habis. Adakah itu cabaran paling utama waktu COVID untuk menjaga tanaman-tanaman kat sini? Ada juga cabaran lain seperti bekalan bahan pembinaan tak boleh sampai ke tapak, and then masa yang kita terkendala. So tapi memang baguslah kita bila COVID dah lepas, kita siap juga. Apakah keunikan bangunan atau projek ini? Yang paling penting dan paling utama, projek ini merupakan projek adaptive reuse. Kita katakan penggunaan semula bangunan lama. Di tapak ni kita akan nampak dua komponen utama. Bangunan asal ni untuk residential, untuk keluarga. Kita dah tukar untuk penggunaan awam, perpustakaan digital. And then komponen kedua tu adalah bangunan tambahan, annex building. Saya dengar bangunan ini adalah bangunan bersejarah, iaitu Memorial Tunku Abdul Rahman. Adakah itu betul? Ya, pada awalan kita dapat tahu Memorial Tunku Abdul Rahman tu akan ditukar ke perpustakaan digital. Jadi hasrat kita adalah kekalkan seni bina asli dan sejarah juga. Ya. struktur kayu di atas ini pun memang sama daripada dahulu punya ataupun baru juga? 100% asli, memang daripada 100% asli. Kita kekalkan sebab itulah seni bina adaptive reuse. Kita conserve and then kita adapt. Inilah tingkap asal yang kita cerita tadi. Kaca ni memang kita ganti dengan clear supaya kita boleh bawa suasana taman masuk ke dalam. So itu yang kita kata blurring the out dan boundary. Bukan itu saja, saya pun boleh dengar bunyi burung kat luar, tenang je dekat sini. Memang itu konsep kita. Adakah gerbang itu pun sama? Ya, so yang penting semua gerbang kita nampak ni adalah asal. Struktur kayu kita kekalkan, and tangga kayu pun sebenarnya adalah part of seni bina asal. Bolehkah arkitek Bill terangkan sedikit tentang layout bangunan ini? Apakah kawasan ini sebelum ini? Ruang ni asalnya ruang tamu, jadi kita olah sebagai ruang membaca untuk family, untuk keluarga. So kita berada di bay window seat, adalah tempat berehat, membaca di tepi tingkap yang membawa pandangan luar taman. Kita bawa masuk
masa sendiri kita nak putuskan batas luaran dengan dalaman. So kita tak nampak yang mana dalam, yang mana luar. So kita bawa masuk elemen hijau dalam membaca. Dengan itu bila kita membaca tu nak sedap sedikit lah kita rasa suasana dia. So satu lagi strategi yang penting is vista, pandangan. Kita cuba nak kaitkan tu Taman Jubilee. Itu strategi kita nak bawa masuk Taman Jubilee. Jadi bila kita berada di sini, kita nampak juga Taman Jubilee. Itu kita punya strategi ringkas lah, very simple. So kita berada di ruang bilik tidur asalnya. So ruang bilik tidur kita tukar menjadi ruang membaca. So ruang membaca kita panggilkan terbuka, open reading space. Tetapi kita jadikan bahagian ini sebagai reading booth, ruang membaca yang ada lebih privacy, lebih fokus. So kita boleh membantulah adik-adik yang nak study, nak kaji, bekerja, segalanya boleh berlaku di sini. Modern Tropica mengambil kira faktor cuaca